Hai, jumpa lagi masak apa kita. Kali ni saya nak masak masak dalca ayam dengan sayur. Ayam goreng crispy. Lepas tu ada sambal. Sebab saya nak belanja staff Alam Flora dengan staff tempat saya beli barang untuk YouTube ni. Staff segi. Okey, ni ayam, bahagian-bahagian di dalam dia untuk letak dalam dalca nanti. Okey, resipi dia tak berapa cukup, tapi anda boleh tengok dengan mata kasar berapa banyak bahan dia. Okey, ni untuk tumis bawang besar, bawang putih, halia, cili padi hijau. Okey, sayur dia tomato, cili muda, lobak merah, carrot, terung. Okey, ni dal. Nanti kita rebus dal ni sampai lembut. Okey. Ni kentang. Ni untuk 20 orang ya. Okey, ni rempah dia. Okey, ni ketumbar, jintan putih atau cumin, serbuk kari dan serbuk kunyit. Bahan tak ada, serbuk cili. Anda boleh tambah serbuk cili. Kalau tak ada pun tak apa. Okey. Ni saja bahan-bahan dia. Bahan-bahan lain saya akan bagi tahu kemudian. Jadi saya tumis rempah dia. Besok baru kita letak sayur ya. Kisar ya, bawang, halia, cili api, bawang putih. Ni kita kisar halus. Nanti kita tumis. Yang ni saya dah racik-racik dah, nanti kita tumis. Okey, tomato 2 biji kita tumis dengan ayam. Okey, ni rempah untuk kita tumis nanti. Okey. Ni semua tumis. Kita nak tumis dah. Ni 3 sekawan. Bunga lawang, kayu manis, buah pelaga. Cili padi hijau. Tomato. Bising kan? Okey, ni bahan kisar. Banyak bahan kisar. Kuah untuk 20 orang je. Okey, saya garingkan ni dulu. Sekejap kita jumpa balik. Garing. Nampak dia garing. Dia dah garing dah. Dah garing. Kita letak 4 rempah ni. Ni 4 rempah ni kita letak. Okey. Serbuk kari, serbuk kunyit, jintan putih, serbuk ketumbar. Panas, asap. Okey, serbuk kari. Serbuk kunyit macam banyak ni. Nanti dia pedor. Serbuk ketumbar. serbuk jintan putih.
Okay, ni kita tumis dulu. Besok baru kita letak santan. Kalau ikutkan dia orang tak makan santan, saya nak buat santan juga. Sekali-sekala nak juga perkenalkan kita punya masakan dekat dia orang kan. Sebab ni 10 orang Bangla, semua Bangla. 20 orang Bangla semua. Yang kat Sampah, Alam Flora 5 orang. Yang dekat Pasar Raya tu 12 orang. Ada lagi yang lain. Okey, kita letak ni organ-organ ayam. Biar dia masak. Kita sangaikan dia. Besok baru kita letak sayur dengan santan. Okey. Okey, jadi kita jumpa balik. Ni nak rebus nak rebus dal. Okey, ni dal. Saya rebus. Sedikit kunyit serbuk. Sedikit garam. Sedikit perasa. Sedikit gula. Sedikit gula. Baru bahan-bahan yang tadi masuk kat dalam dal tu. Barulah ada rasa, Ni kita rebuskan dia. Sehingga empuk. Sehingga kacang empuk. Saya alih kari kat sini. Rempah dah terbit minyak ni. Besok kita boleh letak santan dengan sayur. Besok baru kita letak santan, kuah, sayur. Okey. Ni pun dah empuk. Dal dah empuk. Okey. Kita nak rebus kentang. Nak rebus kentang dengan carrot, lobak merah, rempah kari sikit. Jintan putih. Sedikit kunyit. Serbuk kunyit. Sedikit minyak. Perasa. Garam sekejap lagi kita buh. Buh jelas sekali garam. Kan? Okey. Sedikit gula. Okey, biarkan dia berebus sampai lembut. Berebus. Okey, jadi kita jumpa balik. Nak pagi. Kita panaskan balik ni. Ni yang kita masak tadi. Kita ambil air dia dulu sekejap. Kan masin pula kan. Okey. Kita ambil air dia buat kuah. Sebab ada rasa apa? Kentang dengan carrot.
lobak merah. Kita ambil buat kuah. Okay. Okay, kuah nak 20 je. Sebab ni dah empuk. Nanti dia hancur nanti. Okay, ni tomato dengan cili. Okay, ni terung. Okay, kita tambah lagi sikit kuah ni. Jadi dah lagi. Jadi kita buat garam dia. Santan satu kotak kecil je. Nak ambil lemak dia. Tak payah letak pun tak apa. Bagi lemak je. Okey, dia aja mengelegak. Jadi kita jumpa balik. Kita letak ni, dal. Dal yang kita rebus tadi. Dah letak dal, kena jaga ya. Nanti dia hangit kat bawah. Ni orang panggil dalca. Ni tak cukup bahan lagi. Kacang panjang tak ada. Air asam jauh. Ni sari-sari dia ni kita ambil sari-sari. Kalau bangga dia masak ni dia tak bubuh asam. Sebab dia ambil asam daripada tomato je. Asam tomato tak berapa nak masam sangat. Kalau dalca dia kena masam-masam sikit. Kalau arwah abah saya dia letak mangga muda. Kalau dia buat dalca. Okey, kita pelangkan api sikit. Ok,
Okey, jadi kita jumpa balik. Kita letak garam secukupnya. Tadi letak garam dah. Dekat dal tu pun ada garam. Dekat kuah kita rebus kentang pun ada garam. Kalau rebus kentang tu kena rebus garam sebab nanti kentang tu rasa tawar je. Okey, saya masak ni dulu, sekejap kita jumpa balik. Kadang-kadang saya masak ni, ni kebetulan bonda saya ada. Saya suruh dia rasa juga. Saya pun belajar pada dia. Kalau dia cakap okey, rasa dia, saya angkat lah. Ya? Ni dah masak dah. Okay, kita letak bawang goreng sikit. Kalau arwah abah kita pula. Kalau arwah abah saya mesti kalau dia masak dalca dia bawang goreng. Kalau buat sendiri lagi sedap ni bawang goreng. Okey. Dah masak. Kalau ada daun ketumbar boleh letak daun ketumbar. Okey, dah. Saya nak goreng ayam pula. Yang ni saya letak kemudian saya letak lain. Ni letak lain. Kentang dengan kelopak merah. Okey. Ni ayam. Ayam ni nak goreng dengan tepung bistari. Saya dah perap semalaman. Rendam dia dengan tepung bistari juga. Dah keras dah. Ni ayam. Ni ada 20 ketul. Sekejap lagi saya goreng. Nak goreng ayam. Okey, saya siapkan semua. Jadi kita jumpa balik. Kita balikkan. Itu dah kali kedua. Ni dah masak dah yang tadi punya. Saya goreng tempe dengan tahu. Ayam penyet. Tapi ada kuah kari. Sebab nak bagi dekat Bangla.
Okey. Okey, dah siap bungkus dah. Nasi ayam penyet style masak apa kita. Okey, selamat menonton ya. Konten ni. Selamat jumpa lagi dari resepi. Assalamualaikum.